team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Dunia bola sepak Malaysia kembali bergelora apabila pemilik kelab gergasi tanah air, Johor Darul Takzim FC, Tunku Ismail Idris atau lebih dikenali sebagai TMJ, akhirnya tampil membuka mulut berhubung kontroversi yang sedang hangat diperkatakan berkaitan isu pemain warisan dalam skuad Malaysia National Football Team. Kenyataan yang dimuat naik oleh TMJ di media sosial telah mencetuskan perdebatan besar dalam kalangan peminat bola sepak tempatan selepas beliau mendakwa terdapat pihak tertentu cuba memutarbelitkan naratif sebenar mengenai kes yang sedang menjadi perhatian Badan Bola Sepak Dunia. Dalam kenyataan panjang tersebut, TMJ menjelaskan bahawa kes yang diperkatakan sebenarnya bukanlah berkaitan soal kelayakan kerakyatan semata-mata, sebaliknya berkait rapat dengan isu penghantaran dokumen yang didakwa tidak sah kepada Badan Pentadbiran Bola Sepak Antarabangsa. Perkara ini sekaligus menimbulkan persoalan besar mengenai siapa yang bertanggungjawab terhadap kesilapan tersebut dan bagaimana perkara itu boleh berlaku dalam pengurusan bola sepak negara. Kontroversi ini menjadi lebih hangat apabila terdapat dakwaan bahawa ia melibatkan beberapa pemain warisan yang sebelum ini dipanggil untuk memperkuatkan skuad kebangsaan. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, penggunaan pemain berdarah campuran telah menjadi salah satu strategi penting dalam memperkukuhkan kekuatan Harimau Malaya selari dengan peraturan yang ditetapkan oleh FIFA. Namun begitu, setiap pemain yang ingin mewakili sesebuah negara perlu melalui proses pengesahan dokumen yang ketat bagi memastikan mereka benar-benar layak berdasarkan garis bantuan yang ditetapkan. Dalam kenyataannya, TMJ menegaskan bahawa beliau selama ini sering dijadikan sasaran oleh pihak tertentu dalam industri bola sepak tempatan yang tidak senang dengan pengaruh serta kredibilitinya. Menurut beliau, sejak dahulu lagi, terdapat segelintir individu yang cuba menjatuhkan reputasinya melalui pelbagai naratif dan persepsi yang dimainkan di media serta media sosial. Beliau turut mendakwa bahawa terdapat usaha terancang untuk menjadikan dirinya sebagai kambing hitam dalam isu yang sedang diperkatakan. TMG juga menyatakan bahawa terdapat pihak yang cuba mengaitkan dirinya secara langsung dengan isu pemain yang digantung atau disiasat oleh Badan Bola Sepak Antarabangsa. Namun begitu, beliau menegaskan bahawa tuduhan tersebut tidak berasas dan meminta pihak yang membuat dakwaan tampil dengan bukti yang kukuh. Menurutnya, sekiranya benar terdapat kesalahan dalam penghantaran dokumen pemain kepada FIFA, pihak yang bertanggungjawab seharusnya tampil menjelaskan perkara itu secara telus kepada penyokong bola sepak negara. Dalam masa yang sama, TMJ turut mempersoalkan bagaimana kes berkenaan boleh sampai ke peringkat Badan Timbang Tara Sukan Antarabangsa, iaitu Court of Arbitration for Sport. Beliau menegaskan bahawa kes tersebut bukan berkaitan isu kerakyatan pemain, sebaliknya melibatkan persoalan mengenai dokumen yang dihantar dalam proses pendaftaran pemain. Kenyataan ini membuka ruang kepada pelbagai spekulasi dalam kalangan pemerhati bola sepak tempatan yang cuba memahami punca sebenar kontroversi tersebut. Isu pemain warisan sebenarnya bukanlah perkara baru dalam bola sepak Malaysia. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, usaha untuk mencari pemain berdarah Malaysia yang bermain di luar negara telah dipergiatkan bagi meningkatkan kualiti skuad kebangsaan. Pendekatan ini juga digunakan oleh banyak negara lain yang mempunyai diaspora besar di luar negara. Dalam konteks Malaysia, strategi ini dilihat sebagai salah satu cara untuk mempercepatkan pembangunan pasukan kebangsaan agar mampu bersaing di peringkat Asia. Namun begitu, setiap pemain warisan yang ingin mewakili Malaysia perlu melalui proses pengesahan yang ketat. Ini termasuk pengesahan dokumen kelahiran, hubungan keluarga serta bukti pertalian darah dengan Malaysia. Semua dokumen ini perlu disemang dan disahkan sebelum dihantar kepada FIFA untuk mendapatkan kelulusan rasmi. Sekiranya terdapat sebarang ketidaktepatan atau kesilapan dalam dokumen tersebut, ia boleh menimbulkan masalah besar kepada pemain serta pasukan kebangsaan. Dalam kenyataan yang sama, TMJ turut mendedahkan bahawa terdapat segelintir individu dalam industri bola sepak tempatan yang tidak berpuas hati dengan peranan serta pengaruhnya dalam pembangunan bola sepak negara. Baginda mendakwa bahawa terdapat pihak yang pernah datang meminta bantuan daripadanya untuk mendapatkan projek atau menyelesaikan pelbagai isu. Namun apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, mereka mula memainkan naratif tertentu bagi menjatuhkan reputasinya. Menurut TMJ lagi, situasi ini turut melibatkan beberapa individu dalam organisasi bola sepak yang tidak senang dengan perubahan yang cuba dibawa dalam pengurusan bola sepak negara.
Beliau mendakwa bahawa terdapat usaha terancang untuk mensabotaj beberapa inisiatif pembangunan bola sepak termasuk program yang melibatkan skuad kebangsaan. Selain isu dokumen pemain warisan, TMJ juga menyentuh mengenai suasana dalam pengurusan pasukan kebangsaan yang menurutnya turut dipengaruhi oleh unsur politik dalaman. Baginda mendedahkan bahawa terdapat rungutan daripada pihak tertentu mengenai struktur baru dalam pengurusan pasukan kebangsaan serta peranan media yang terlibat dalam liputan skuad Harimau Malaya. Menurut beliau, terdapat juga situasi di mana pihak media pasukan kebangsaan terpaksa meminjam peralatan daripada media Johor Darul Takzim FC ketika sesi latihan di Padang Seri Gelam. Perkara tersebut menimbulkan persoalan mengenai tahap persediaan dan pengurusan media dalam pasukan kebangsaan. TNG turut mendedahkan bahawa jurulatih pasukan kebangsaan ketika ini, Peter Klamovski, juga dapat merasakan bahawa terdapat pihak tertentu yang cuba mencampuri urusan pasukan. Menurut beliau, jurulatih tersebut pernah meluahkan kekebimbangan mengenai suasana politik di sekeliling pasukan kebangsaan. Namun begitu, beliau menasihatkan jurulatih tersebut agar terus memberi fokus kepada tugas utama iaitu membangunkan prestasi pasukan di atas padang. Kontroversi yang timbul ini sekali lagi memperlihatkan betapa kompleksnya lanskap bola sepak Malaysia yang bukan sahaja melibatkan aspek teknikal di atas padang tetapi juga pelbagai kepentingan di luar padang. Dalam keadaan seperti ini, penyokong bola sepak Malaysia pastinya mengharapkan agar semua pihak dapat memberi keutamaan kepada pasukan kebangsaan. Bagi penyokong setia Harimau Malaya, perkara yang paling penting ialah memastikan pasukan kebangsaan terus maju, bersatu dan mampu mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Segala kontroversi yang berlaku di luar padang seharusnya menjadi pengajaran agar semua pihak dapat memperbaiki kelemahan yang ada demi masa depan bola sepak Malaysia yang lebih cerah. Setakat ini, FAM masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi yang terperinci berhubung dakwaan yang dibangkitkan oleh TMJ. Peminat bola sepak tempatan kini menanti penjelasan lanjut daripada pihak berkaitan bagi mengetahui keadaan sebenar yang berlaku. Dalam dunia bola sepak moden, isu berkaitan dokumen pemain bukanlah sesuatu yang luar biasa. Beberapa negara lain juga pernah berdepan situasi serupa di mana kesilapan dalam pengurusan dokumen menyebabkan pemain digantung atau kes dibawa ke Badan Timbang Tara Sukan. Oleh itu, ketelusan dan profesionalisme dalam pengurusan dokumen pemain adalah perkara yang amat penting bagi mengelakkan masalah sedemikian. Apa yang pasti, kenyataan terbuka daripada TMJ ini telah membuka satu bab baru dalam perdebatan mengenai masa depan bola sepak Malaysia. Sama ada dakwaan yang dibangkitkan akan membawa kepada siasatan lanjut atau sekadar menjadi polemik sementara, ia tetap menunjukkan bahawa industri bola sepak negara masih memerlukan pembaharuan dari segi pengurusan dan tadbir urus. Penyokong bola sepak Malaysia kini menanti perkembangan seterusnya dalam isu ini dengan harapan agar segala persoalan yang timbul dapat dijawab secara jelas dan telus. Apa yang lebih penting ialah memastikan bahawa segala usaha pembangunan bola sepak negara terus berjalan tanpa diganggu oleh konflik yang tidak perlu. Dalam masa yang sama, kenyataan TMJ juga dilihat sebagai satu peringatan bahawa setiap pihak dalam ekosistem bola sepak negara mempunyai tanggungjawab besar untuk menjaga integriti sukan ini. Tanpa integriti dan kejujuran dalam pengurusan, sukar untuk memastikan bahawa bola sepak Malaysia mampu mencapai potensi sebenar di peringkat antarabangsa. Kontroversi mengenai pemain warisan ini mungkin masih jauh daripada mencapai titik penyelesaian. Namun satu perkara yang pasti, isu ini telah membuka perbincangan besar mengenai bagaimana bola sepak Malaysia diuruskan dan bagaimana keputusan penting dibuat dalam menentukan masa depan pasukan kebangsaan. Bagi penyokong setia Harimau Malaya, harapan mereka tetap sama. Penyokong hanya mahu melihat pasukan kebangsaan terus maju, bersatu dan mampu mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Segala kontroversi yang berlaku di luar padang seharusnya menjadi pengajaran agar semua pihak dapat memperbaiki kelemahan yang ada demi masa depan bola sepak Malaysia yang lebih cerah. Setakat ini, FAM masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi yang terperinci berhubung dakwaan yang dibangkitkan oleh TMJ. Peminat bola sepak tempatan kini menanti penjelasan lanjut daripada pihak berkaitan bagi mengetahui keadaan sebenar yang berlaku. Dalam dunia bola sepak moden, isu berkaitan dokumen pemain bukanlah sesuatu yang luar biasa. Beberapa negara lain juga pernah berdepan situasi serupa di mana kesilapan dalam pengurusan dokumen menyebabkan pemain digantung atau kes dibawa ke Badan Timbang Tara Sukan. Oleh itu, ketelusan dan profesionalisme dalam pengurusan dokumen pemain adalah perkara yang amat penting bagi mengelakkan masalah sedemikian.